Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Zahra Osman, berasal dari Bandar Baru Bangi. Umur 61 tahun. Alhamdulillah. Sebelum ni ada masalah sakit lutut, masalah vertigo, masalah migraine, masalah gastrik yang agak teruk lah. Tu ya, sebabkan gastrik yang sangat teruk tu boleh sampai jadi migraine dan vertigo. Okey. Alhamdulillah sejak Kak amalkan produk Sunnah Superfood berasaskan pati lidah buaya dan minyak zaitun, minyak ikan dan produk lebah daripada madu dan 3 produk lebah yang lain. Alhamdulillah masalah kesihatan Kak Zah beransur pulih dari semasa ke semasa, sikit-sikit lah. Dia bukanlah sembuh semua sepenuhnya, tapi Alhamdulillah pada sakit lutut tu memang dah beransur hilang. Nak kata hilang semua tu tak, tapi lebih sihat dan lebih baik lah Kak Zah rasa sekarang berbanding dengan yang sebelum ni. Kiranya masa umur Kak Zah 50-an, awal 50-an tu, cara Kak Zah berjalan lagi tak best lah berbanding dengan sekarang yang umur 60-an. Macam tu. Sebab umur 60-an baru Kak Zah rasa baru sembuh sepenuhnya sakit lutut tu. Masa umur 50-an dulu, jalan kadang sengit-sengit, terpaksa solat pun kadang-kadang terpaksa solat duduk sebab sakit lututnya amat sangat kan. Alhamdulillah sejak tu Kak Zah sangat mengalu-alukan korang mencuba produk Sunnah Superfood ni, yang berasaskan pati lidah buaya, minyak ikan dan minyak zaitun dan madu ni. Memang terbukti dah ramai sangat yang dah bertahun-tahun dia orang menghadapi masalah kesihatan tu boleh sembuh. Alhamdulillah. Tapi walaupun kita amalkan produk Sunnah Superfood ni, ubat doktor, ubat hospital pun kena teruskan. Amalkan ubat hospital tu sehingga doktor kata dah stop, baru kita stop. Kita jangan pandai-pandai kita nak stopkan ubat doktor tu sendiri. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih korang.